Bukan hanya pengeluar minyak sawit mampan terbesar negara semata-mata, namun turut bertanggungjawab mendidik masyarakat tentang komoditi utama negara, kelapa sawit. Sime Darby Palm Oil Experience Centre di Pulau Keri, Selangor mengajak anda menghargai sawit Malaysia. Terletak di Pulau Keri, Selangor, Palm Oil Experience Centre atau Pusat Kecemerlangan Kelapa Sawit memberi anda pengalaman menerokai dunia kelapa sawit negara. Kewujudan pusat ini adalah tidak lain untuk menyalurkan info serta maklumat yang tepat mengenai komoditi penting negara ini. Mula beroperasi sejak tahun 2019, pusat ini menawarkan pelbagai aktiviti ilmiah berkaitan industri sawit, di mana pelaksanaan aktiviti berkenaan mampu memberi kefahaman asas kepada pengunjung, bahkan memupuk rasa bangga terhadap sawit negara. Di sini kita berkongsi daripada aktiviti-aktiviti huluan seperti daripada penghasilan biji benih, daripada proses harvesting, seterusnya penghilangan, pengekstrakan minyak sawit, dan seterusnya kita punya bahagian R&D dan juga bahagian huluan, iaitu produk akhir yang terhasil daripada minyak sawit itu sendiri. Malaysia adalah pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia selepas negara jiran Indonesia. Oleh yang demikian, tidak hairanlah industri ini merupakan salah satu tunjang utama kepada sektor ekonomi negara. Justru sebagai rakyat negara ini, kita harus berbangga dengan sawit Malaysia. Dengan kewujudan pusat ilmiah sebegini, ia secara tidak langsung dapat melahirkan duta kecil sawit negara di kalangan rakyat Malaysia bagi memperbetulkan sebarang persepsi negatif terhadap industri ini. Ini adalah satu tanggungjawab sebenarnya pada masyarakat umum, kerana industri sawit ini terlalu dekat dengan rakyat Malaysia khususnya. Setelah berada 100 tahun lebih industri ini di Malaysia dan industri ini berkembang di negara Malaysia, adalah penting untuk kita mengetahui yang industri sawit ini dihasilkan dengan cara yang betul, dengan cara yang mampan. Ini sangat penting untuk mengelakkan percanggahan pendapat ataupun misconception terhadap bagaimana minyak sawit itu dihasilkan, dan juga pengunjung-pengunjung boleh mengetahui inilah satu-satunya pusat yang boleh memberi penerangan yang lengkap mengenai penghasilan minyak sawit yang mampan. Dalam memberi maklumat yang betul serta berhasrat untuk mendidik generasi baru mengenai industri sawit Malaysia, Pusat Kecemerlangan Kelapa Sawit mengalu-ngalukan kehadiran pengunjung di mana tiada sebarang bayaran yang dikenakan untuk mereka. Bagi melahirkan generasi celik perihal sawit Malaysia, pihak Sime Darby Plantation Eco Garden Sdn Bhd turut menyasarkan pengunjung seawal peringkat prasekolah sehinggalah para ahli akademik untuk berkunjung di sini. Kira-kira 70 ke 80% barangan di kediaman kita adalah bersumberkan kelapa sawit, menunjukkan betapa pentingnya kelapa sawit. Ini adalah sebahagian daripada informasi yang menarik di Palm Oil Experience Centre atau Pusat Kecemerlangan Kelapa Sawit di Pulau Keri, Selangor. Masuk adalah percuma. Sawit Malaysia, kebanggaan kita.